Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya baru join affiliate telco ni. Saya ada masalah nak yakinkan keluarga saya. Dia takut scam sebab dia orang tak pernah dengar tentang affiliate telco atau Tonwow. Betul ke bisnes ni sah? Mohon pencerahan tuan. Kalau boleh nak sedetail yang boleh. Apa? Buat saya baca soalan panjang macam ni. Untuk video ni tolong pusingkan pun sebab saya akan terangkan apa yang saya tahu dan saya akan sertakan sekali dengan lampiran sokongan. Video ni agak panjang, tolong stay dan share pada kawan-kawan biar ramai lagi yang tahu. Dalam Ton Group ni ada 3 syarikat, Tonwow, TonXL dan Tonplus. Ketiga-tiganya adalah syarikat berdaftar dan dikuasakan oleh Celcom-Digi. So, terang-teranglah bukan scam. Betul tak? TonXL ditubuhkan pada 2009 dan pada 2010 sign perjanjian dengan TuneTalk. Tonplus pula ditubuhkan pada 2012 kalau tak silap saya lah. Pada 2018 sign perjanjian dengan Digi dan di sinilah tertubuhnya Tonwow. Tonwow ni adalah syarikat yang ditubuhkan untuk bekerjasama dengan Digi. Sekarang ni Celcom-Digi lah. Untuk membekalkan perkhidmatan mudah alih kepada TonXL dan juga Tonplus. Misi utama Ton Group ni adalah membantu rakyat Malaysia menjana pendapatan berterusan ataupun passive income dan sekaligus menjadikan singkat Tonwow ni lain daripada singkat yang lain. Kita juga mempunyai lesen ASP dari SKMM ataupun MCMC. Boleh cek dekat portal dia orang, cari nombor 313 dan 314. Kita juga ada CJ Patuh Syariah yang disahkan oleh Money Advisor Sdn Bhd. Kita juga ada CJ Rekod Malaysia dan kita juga ada anugerah majikan terbaik dari KWSP. Kita pernah beberapa kali masuk surat khabar, Buletin Utama, TV3, Astro Awani dan Radio Sinar FM. Kalau tanya pasal komisen pula, dekat sini saya ada share beberapa testimoni kawan-kawan kita. Ada yang dapat 900, ada yang dapat 3000, ada juga yang dapat 5000, bergantung kepada usaha masing-masing. Tonwow ni adalah perniagaan, perlukan ilmu dan juga usaha. Produk kita adalah produk keperluan iaitu SIM card dan juga data. Okey, untuk info tambahan, Tonwow juga bekerjasama dengan Zurich Takaful demi melindungi semua ahli tanpa sebarang jas tambahan tertakluk pada temar dan syarat yang ditetapkan oleh Zurich Takaful. Okey, semua info-info yang saya sampaikan ni bergantung kepada pengetahuan saya. Okey, so kalau ada apa-apa yang silap boleh tegur saya di ruangan komen. Kalau nak belajar passive income ataupun ada apa-apa soalan lain,